Okay, kita dah sampai di Maif. So ada tiket, ada 3 line. Okay, bagi mereka yang tak tahu tentang Malaysia Bike Show ni, bertempat di Maif, Serdang, Selangor. Okay, bermula pada 29 Mei pada hari ni, iaitu Jumaat. Okay, sehingga 1 Jun 2026. Jadi datanglah beramai-ramai untuk melihat jentera-jentera motosikal yang akan masuk ke Malaysia. So saksikan video ni sehingga habis. Saya ada buat sedikit video untuk anda semua. Terima kasih. Banyak apa cigih. Ha. Bau sejuk sikit kan? Tapi ni konsep. Ni konsep. Ni ada long sleeve tak? Ada dia memang short sleeve. Kalau long sleeve memang kalau pair lah. Ini memang pair. Kita hari ni nak ambil kursi. Nak ride senang sikit. Kita boleh lipat. banyak sebab dia kecil kan. Letak bawah tontes pun dah cukup. Sementara tunggu. Asyik cantik. Laju kan kat depan. RM89. Lelong. Nama kedai? Emerald 19. Mana? Atas lah. Datang nanti. Emerald 16. Dah 19. Sorry. Alright. Thank you. Kita ambil satu. Senang sikit. Oh, cantik gila. Spotlight. Ni lampu. Tengok lampu depan. Ni semua aksesori dia lah ni. Ni aksesori tu. Oh, lampu, aksesori semua ni. Wah. Dah complete, you tengok betul. Oh. Harga kata RM70,000 dah. Ni spotlight ni. Ni spotlight. Oi, lawa. Spotlight je. Dia ada Okay. Alright. Handphone order casing ada. Sekejap, ambil tu bawa paper. Ni wireless. Casing. Dia ada yang wireless tu. Oh, ni ada ni. Ni. So ni dia punya casing. Okay. Oh, ada casing. Okey, dah. Ni letak. Oh, Itu je. Tak payah nak. combo tak jatuh Combo tak jatuh Nak pusing ya. Harga. Nak keluarkan ni? Ya betul bang, jatuh lah tengok je mahal bang. Demo dulu. Tengok gegak. Oi. Mana tu kuat Mana kekuatannya tu Oi, memang kuat Ni rosak iPhone. Oh, tak casing je. Oh, dia tarik casing je. Okey, kita tarik je kekuatannya tu Dia nak buka ni. Tolak pin ni. Oh, dia ada Dia ni, you tekan ni, you terus ambil keluar. You tak payah macam lain. Masuk. So ada minyak Minyak untuk skuter. Ada. Tengok skuter apa dah? Skuter 350. Tengok. Itu untuk skuter Ada tak untuk skuter? Oh, semi je. Betul lah. Berapa harga 1 liter? Ini RM45.
RM45. Sahaja. Boleh pakai berapa kilometer? Normally kita suggest 3,000 lah. 3,000. Kami pakai 4,000 zone test je bang. Boleh. Kami 4,000. Suggested 3. Tapi ikut penggunaan. Long distance balik terus tukar, tak payah tunggu berapa ribu. Saya tahu abang memang papa buka. Saya tengok satu tengok je punya tu. Boleh. Untuk 350 boleh kan ni bang? Boleh. Kita orang 350 zone test kan? Banyak orang takut tukar, takut void warranty tak boleh claim, tu standard. Kita ada lucky draw. Semua bang yang macam. Okay. Alright. Spin. Dapat apa? Dapat tu lah bang, folder tu. Nampak? Apa tu? Chicken cap. Oh. Okey lagi. Oh, follow. Dia dapat apa? Come on. Apa ni? Cap Ah. juga. Cap juga. Dia memang Okey. Let's make. itu kan dah beli satu. Ya, tengok ada tengok dah Shopee yang semua kan. Shopee nama Byte. Byte apa? Nama kedai apa? Byte. Gua pakai. Power bank sekarang kan dah besar. Bawa ni je. Kalau yang jumper tu mahal. Jumper dulu lagi besar. Ini jumper, ni pun jumper. Ini tak ada jumper. Ini tak ada jumper. Ini tak ada jumper. Ni dia power bank je lah. Dia ada power bank. Dia ada power bank. Ini berapa harga ni? Ini boleh hidup kan? Jumper. Apa dia? FTG. Oh, dalam ada aircon. Ada aircon berkipas. Melobi kat situ. Mama datang. Mau sini ya? Hah? Kat sini ada voucher juga adik? Ada dapat 10%. 10% kah? Tapi ni baru ni. Betul. Ni baru tu, orang tak pakai Syak lama tu, 58. Boleh trade in.
Kawan pakai Shark apa X58 yang belakang, yang 59 yang 58 ni. Expandable. Sekarang berapa harga? Ya, ini harga Ni Shark. harga ada lagi. Kenapa? No. Branded bos. Mai Malaysia tau. Mai tu Malaysia. Oh, depa. Wow. Hah? Oh. Adik. Arai boy, arai. Subuk. Oh, subuk. Sedap. Subuk. Syah. Dia baiki ni. Oh, ni half Hubert ni. Tapi Hubert ni memang daripada hari tu. Style gini lah. Old school. Besarnya motor ni. 可能到时候来的时候会跟你来的一个比如讲，对了，如果说是摩托车后面摩托车的摩托怎样都好说说了，要不DSCG， 那个我店卖要放，不记得走。Ha? Kilas. Kita dekat Sojang Selangor. Baik-baik. Depan ada ni bang. Ada apa? Depan ada mono. Oi. Memang Goldwyn ni. Tapi bukan Goldwyn. Kenapa di situ? Macam di situ. Besarnya. Tak ada kelas. 2000 hai. Di situ. City kot. Besar weh. Motor ni. Dia macam Nova mini kan. Ada di sisi kan. Ah, Ini lah. cantik. Tapi dia suspension dia. Dia macam IDV lah. Yelah macam T-Max lah. Malaysia kan dah dapat ni kan. Ini dah ada nombor pulak.
ada pun helmet LSD. Ikan. Kecil eh? Saya berdiri nampak. Dia kalau saya berdiri kan sampai pinggang maknanya kecil lah. Boleh eh? Rendah. Mungkin je rendahkan kot. Orang kalau dia letak ni jadi rendah. Hmm. 1,200 je bukan ni. Yang itu, yang bau ni kan? Ha. Dia saya kena baik. Kau rasa? Menarik juga. Menarik juga. Menarik kan? Tapi dia pendek. Pening eh? Kenapa? Ni apa beza? 2X. Oh beza X. Sama. Sama eh? Oh ni extra dengan Okey. 也按出是啊，没有是缺了，Oh ni ZX14. Ha? ZX motor. Ni tak tahu macam KTM. Dia bagi Brembo tapi bukan high spec punya Brembo lah. Dia bagi Brembo yang macam apa? Jejuan punya ni lah. vibrate. Betul. Macam KTM kan Burberry kan. Brembo juga. Tapi dia bukan bagi macam ni betul-betul dia bagi Brembo. Oh tu je. Yang KJ 600 tu. Mana Yang ni? Mas Malaysia tu. Tu kena depan. KJ motor yang Skuter. Zul nak beli tu. Betul. Tu. Nak beli tu 800. Apa? Kontes. Hmm.
Oh, siap dah bagi. Box okey lah. Box. Oh, kunci bukan keyless. Oh, cantik juga. Okay. So saya cakap pasal kunci dulu lah. So kunci dia yang box lain tak boleh, hanya box ini. So you boleh simpan kunci tapi masih boleh buka box. Okay, tapi lock box tu tak boleh dicuri. So macam mana nak buat buka dia? Dalam market, semua expandable box dalam market dia ada kemungkinan masuk air. Sebab bila ada gap dia box lah, dia mesti ada kemungkinan. So kita kena ada bagi kita dengan dalam untuk protect kemungkinan tu. So dia kalau bila sudah ada record ni, confirm tak ada masuk lah. Ini dia ada inner bag. Ini consider inner bag lah. So tengok sudah ada lembut bag. Abang cakap ni adalah inner bag lah, satu bag. Ada kita pun ada jual beransingan. Itu jual beransingan lah. Kita tak bagi box lah sekarang. Beransingan. Okey. GM bukan GS lah bos. Murah. Ini kabel. Letak ke tengah kan? Ha? Boleh jadi sling bag. Ha, yang depan tu kan? Berapa ringgit? 260. Ha? 260. F2 box 100 lebih. 120 lebih. Kalau balik tak apa.
Abang Madi dari Ulu Langat. Okey, abang dari mana? Ceras. Okey, Ceras kita ada kitchen kita nak bagi ni. Alright. Sebelum kita akan adakan tu section Q&A dapat cash. Okey, Abang Madi dengan Abang Zul. Abang Zul betul Wow, apa macam saya juga. Zul, confirm benda abang. Alright. Okay, the first session ni kita akan bagi kitchen Alright. Both of you abang. Alright. So abang akan sebut fighter paling lama. Lepas tu, siapa yang menang ni? Siapa yang menang kita akan bagi untuk peluang untuk dapatkan cash. Dengan sesi Q&A. So sesi Q&A ni di mana abang kena jawab soalan yang betul. So kami akan paparkan soalan. ABCD je boleh tembak. Alright. Let's say kalau menang satu soalan jawab betul, kita dapat RM10. Jadi saya akan tanya, abang nak teruskan ke atau stop? Kalau stop, saya bagi RM10. The next level, abang jawab betul, kami akan increasekan harga. Wow, full stop. Lampu merah kena berhenti 7 saat abang. Betul nombor betul lepas ni nak main ni. Come on lah. Ya betul. Okay, ready? 3, 2, 1. Stand and stand up. So ladies and gentlemen, welcome to Modena's booth. And here on the Modena's and Kinko's side, we have the MEV1 and MEV2. So ladies and gentlemen, come here, register yourself to get the free sticker, limited edition sticker from Kawasaki Malaysia. Just follow our social media, show us that you have followed our Facebook account to this corner and redeem yourself